Dikisahkan tentang Raja Suran, seorang raja agung yang bukan hanya menakluk daratan, malah berani menyelami rahsia lautan. Dengan ciptaan peti kaca ajaib, baginda turun ke dasar laut dan bertemu dengan kerajaan Dika. Di situ, Raja Suran jatuh hati kepada puteri Mata Bulbari, lalu mengawininya. 3 zuriat lahir daripada penyatuan dua dunia, manusia dan makhluk laut. Namun, kerinduan kepada dunia asal membuatkan Raja Suran kembali ke daratan, meninggalkan keturunannya. Dari keturunan inilah dikatakan lahirnya raja-raja Melayu, menjadikan mereka berdarah mulia dan berakar dari dunia gaib yang penuh misteri. Pada zaman dahulu kala, ketika dunia masih muda dan penuh dengan keajaiban yang belum diterakai, terdapat seorang raja yang agung bernama Raja Suran. Baginda merupakan seorang raja yang bukan sahaja gagah dan perkasa, malah berjiwa penjelajah dan tidak puas dengan hanya menjadi penguasa di daratan. Setelah berjaya menakluki banyak negeri dan kerajaan, Raja Suran pun mula memandang ke arah laut yang luas terbentang. Hatinya tidak tenang, keinginannya membuak-buak untuk mengetahui apakah rahsia isi lautan. Baginda telah memerintahkan para tukang dan cendekiawan istana untuk mencipta sesuatu yang belum pernah dibuat oleh manusia, iaitu sebuah peti kaca besar yang boleh membawa baginda menyelam ke dasar laut tanpa lemas atau hancur dibawa oleh ombak. Para tukang dan cendekiawan istana pun memulakan tugas dan misi mereka untuk mencipta peti kaca tersebut. Setelah bertahun-tahun lama melakukan persiapan, akhirnya peti kaca milik Raja Suran itu pun siap dibina. Tanpa melengahkan masa, Raja Suran pun masuk ke dalam peti kaca itu dan perlahan-lahan turun ke dalam laut. Setelah tiba ke dasar laut, Raja Suran telah menemui sebuah kerajaan laut yang tersekam indah dan megah bernama Kerajaan Dika. Kerajaan Dika diperintah oleh seorang raja yang bernama Aktabul-Ad. Raja Aktabul-Ad pun menyambut kedatangan Raja Suran dengan penuh kemuliaan dan kehormatan. Raja Aktabul-Ad kemudiannya memperkenalkan Raja Suran kepada anak perempuannya yang cantik rupawan bernama Puteri Mata Bulbari. Setelah melihat keindahan rupa Puteri Mata Bulbari, Raja Suran pun jatuh cinta pada puteri laut yang jelitawan itu. Maka Raja Aktabul-Ad pun mengawinkan Raja Suran dengan Ananda Baginda, Puteri Mata Bulbari. Daripada perkahwinan tersebut, maka lahirlah 3 zuriat anak lelaki campuran antara dua dunia, iaitu dunia manusia dan makhluk laut. Namun, pada suatu hari, kerinduan Raja Suran kepada dunia asal membuak-buak. Di singgasana emas yang berkilauan di dasar laut, baginda termenung panjang mengenang akan bumi yang telah baginda tinggalkan. Setelah beberapa lama, Raja Suran pun memohon izin kepada Raja Aktabul-Ad dan Puteri Mata Bulbari untuk kembali ke daratan. Raja Suran berpesan kepada Raja Aktabul-Ad supaya membuatkan 3 buah mahkota kepada 3 orang puteranya dan berpesan supaya menghantar mereka ke dunia apabila sudah besar kelak. Raja Suran pun meninggalkan kerajaan laut dan keturunannya lalu kembali menetap di dunia manusia. Daripada keturunan inilah dikatakan munculnya raja-raja besar di alam Melayu.
Maka, keturunan Raja Melayu bukan sekadar warisan manusia biasa, tetapi juga berdarah makhluk gaib dari dasar lautan, menjadikan mereka istimewa, mulia dan penuh misteri.